Selamat datang ke Latabayu, sebuah destinasi alam semula jadi yang tersembunyi di balik Kedah. Perjalanan ke sini membawa kita menyusuri jalan kampung yang tenang, dikelilingi sawah padi hijau dan bukit-bukit yang mendamaikan. Setibanya di pintu masuk, deruan air terjun mula kedengaran, membuatkan hati semakin teruja. Latabayu terkenal dengan airnya yang jernih dan sejuk, mengalir dari kawasan pergunungan. Suasana hutan sekelilingnya masih terpelihara, penuh dengan kehijauan yang menyegarkan mata. Ramai pengunjung datang untuk berkelah bersama keluarga, mandi-manda dan melepaskan penat lelah dari kesibukan bandar. Jika anda sukakan pengembaraan, jangan lepaskan peluang untuk mendaki sedikit ke bahagian atas. Di situ terdapat kolam-kolam semula jadi yang lebih tenang, sesuai untuk bersantai sambil menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Latabayu bukan sekadar air terjun. Ia adalah tempat untuk menyatu dengan alam, menenangkan fikiran dan mengumpul kenangan indah bersama orang tersayang. Jadi, jika anda mencari destinasi yang ringkas tetapi memukau, Latabayu menanti anda dengan keindahannya. Lagi sekali. Lagi sekali. Selamat tinggal itu. Hashtag Mahera. Jumpa lagi. So belakang tu adalah sepadan immigration nak ke Satun. So daripada tempat yang tiket luar tadi tu, kita kena berjalan lebih kurang dalam 100 meter. Satu dan bisa naik motai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 hari bulan 9, kita akan ride and camp di Latabayu yang terletak di Kedah. Daripada sini, daripada Sungai Buloh ada 3 buah motor. Semuanya motor-motor FZ kan. So nanti akan ada seorang daripada Jitra yang akan terus pergi ke Latabayu lah. So kita punya checkpoint yang pertama selepas ini adalah Air Artapah untuk kita tidur sekejap. Kemudian kita ke Sungai Perak. Lepas tu kita ke Kuala Kangsar untuk berjumpa dengan sahabat di sana. So untuk daripada selatan dan tengah hanya 3 buah motor saja. So memandangkan hari ni adalah hari Khamis malam Jumaat, InsyaAllah kenderaan tak berapa banyak lah. Cuma daripada selatan tadi banyak lori pengangkut pergi ke KL. So kita akan jumpa di Air Artapah dalam beberapa jam daripada sekarang. Okay, bye.
kedua 1999. So berada di Shell Tapah. Tadi dah rehat dalam 3 jam. So lepas ni kita akan ke Kuala Kangsar untuk berjumpa dengan salah seorang sahabat dekat sana. Kemudian kita akan berserapan sebelum meneruskan perjalanan untuk ke tempat yang seterusnya. So ini adalah Shell untuk korang mengisi minyak sebelum memulakan perjalanan ke Ipoh. Okay, dah sampai BHP Kuala Kangsar. Ni BHP Kuala Kangsar. Jam dah pukul 9.32 pagi. Inilah suasana di Pekan Lenggong. Relax. Dia kalau kat Pekan Lenggong ni relax dia macam masa tu berlalu perlahan tau kat sini. Orang pun tak kelang kabut nak pergi kerja. Lepas tu masing-masing ada yang balik, bawa balik daripada pasar, nampak. Relax. Dengan bas pun relax je. Lepas tu saya cakap masa berlalu perlahan dekat sini. So kita ditemani dengan 3 cawan air. Sahabat kita belum sampai lagi. Rasanya dalam 35 km ke sampai lah kot. So inilah Pekan Lenggong. Antara pekan yang penuh dengan kesan-kesan, orang kata kesan-kesan sejarah lah. Sebab Pekan Lenggong ni dia dikenali sebagai pekan yang dikenali dengan penemuan arkeologi. Wah, penemuan arkeologi nantilah kita cerita sebab penemuan arkeologi. Sebab apa? Sebab dia ada galeri Lenggong. So kita rehat dulu, tunggu sahabat kita sampai, dan nanti tersambung perjalanan ke destinasi seterusnya.
Bye. Jumpa juga akhirnya. Makan dulu. Makan tengah hari di Mary Brown, jalan nak masuk ke Lata Bayu. So actually ni adalah salah satu kawasan dekat daerah Baling, dekat Ekonsif lah. So yang ini nasi kandar Mary Brown, ni nasi ayam, yang tu Lucky Single, ni Lucky Plate. So sebelum sampai kita makan. Selamat datang ke Dusun Lata Bayu, sebuah destinasi alam semula jadi yang terletak di daerah Baling, Kedah. Terkenal dengan suasana tenang, udara segar dan deruan air terjun Lata Bayu yang menyejukkan. Cam Sita ini menjadi pilihan terbaik untuk mereka yang ingin lari seketika dari kesibukan kota. Dikelilingi dusun yang menghijau dan aliran sungai yang jernih, Dusun Lata Bayu menawarkan pengalaman camping yang penuh kedamaian. Sama ada anda datang bersama keluarga, rakan-rakan atau untuk solo camping, di sinilah tempatnya untuk menikmati keindahan semula jadi, mandi sungai, serta merasai suasana malam yang nyaman di bawah taburan bintang. Dusun Lata Bayu Cam Sita bukan sekadar tempat berkhemah, ia adalah ruang untuk berkongsi kenangan, membina persahabatan dan mendekatkan diri dengan alam. Alhamdulillah, saya dah sampai di Dusun Lata Bayu yang terletak di Lata Bayu lah, Baling, Kedah. Perjalanan mengambil masa selama lebih daripada 12 jam. Akhirnya membuahkan hasil apabila sampai di lokasi dengan selamat. Yang penting apabila kita sampai lokasi dengan selamat tanpa sebarang apa-apa masalah lah. Hasil doa daripada semua. So inilah dia Lata Bayu. Dia dipanggil Lata sebab dia adalah satu tempat yang mendamaikan, tapi ini sebenarnya tempat orang panggil chalet, tempat campsite sebenarnya. Untuk pergi ke Lata Bayu dekat je, cuma berjalan kaki dekat sana tu. Nantilah besok kita pergi, jalan kaki sikit dah sampai. Manangkan di Kedah hari Ahad adalah hari Sabtu, hari Jumaat adalah hari cuti. Jadi memang ramai lah yang akan mengunjung di Lata Bayu tadi. Okey. Di sini, anda tidak perlu risau soal keselesaan kerana kemudahan asas turut disediakan termasuk tandas dan bilik mandi yang selesa, serta flish dengan harga yang berpatutan bagi memudahkan perkemahan anda. Bagi yang ingin lebih selesa, tersedia juga pilihan sewaan kipas untuk menyejukkan malam.
dan peralatan BBQ untuk menambah seri waktu bersama keluarga atau rakan-rakan. Dusun Latabayu Camsita bukan sekadar tempat untuk berkhemah, ia adalah ruang untuk berkumpul, menikmati suasana damai dan mencipta kenangan indah di tengah keindahan alam semula jadi.